Okey, sekarang kita berada di Taman Herba Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Hari ini saya akan perkenalkan tumbuh-tumbuhan serta herba-herba yang berada, yang ditanam di kawasan pekarangan Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, jom kita masuk. Alright, first apa yang kita nampak sini ada iaitu lidah buaya. Lidah buaya. Ini namanya ubi garut. Ubi garut. Alright, ini pucuk ubi. Okey. Yang ni pula daun gari. Rasanya pokok kari ni, pokok daun gari. Cuba kita tengok betul tak pokok daun gari. Nampaknya betul lah rasanya. Alright. Sini kita ada pokok samung nyawa dan juga jarak untut. Okey. Ini tumbuhan lipan. Pokok tenggit burung. Ini dia pokok tenggit turung. Ini nama dia Empedu Bumi. Okey, pokok Empedu Bumi. Banyak juga. Ini saya kenal Ini pokok daun lima purut. Betul tak? Ya, betul. Ini adalah pokok daun lima purut. Ni tumbuhan pecah beling. Pecah beling. Ini pun macam kenal. Pokok limau kasturi. Lengkuas. Okey. Belimbing tanah. Bunga landak. Tanam ni bunga landak ni. Ni bunga raya putih. Tapi tak nampak pun dia punya bunga dia. Ni pokok apa besar ni? Tengok pokok apa ni? Pokok salam. Pokok salam. Alright, mari kita ke sana. Ini daun mambu. Pokok daun mambu. Okey. Jom kita ke belah kanan pula. Lihat ini adalah tumbuh taman herba yang dibuat khas di dalam kawasan sekolah. Banyak dah pokok. Ini nama dia ialah ular raja. Ular raja serta pokok-pokok, bunga-bunga kelihatan. Ini daun orkid. Warna purple daun orkid ni. Alright. Kita juga di belakang, bahagian belakang, mula menanam pokok-pokok. Inilah dia Taman Herba Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Belimbing buluh. Tengok belimbing buluh. Okey, daun pandan. Okey, kita dah nak keluar dah. Dan terima kasih. Sila datang lagi. Okey, terima kasih.